Orang Malaysia, orang kita, bila kita tengok orang lain dalam kesusahan, ditimpa bencana alam, banjir, cepat je kita akan tolong. Kagum dengan orang Malaysia. Kami nak maklumkan juga kepada anda, di wilayah persekutuan saja, kita mempunyai 165,000 orang asnaf yang sekarang ni sedang menerima bantuan dan ada juga yang sedang menunggu bantuan. Dan perbelanjaan untuk kita menampung asnaf-asnaf ni, kita memerlukan dana sebanyak 1.34 bilion. Kami nak maklumkan juga kepada anda, kami masih lagi kekurangan 200 juta saja lagi. Bayangkan kalau mereka tak dapat bantuan ni. Bayangkan kalau dana ni tak mencukupi, asnaf-asnaf mungkin tak dapat bantuan, tak dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Kalau kita tengok pada dana yang tak cukup, 200 juta ni nampak macam banyak. Tapi insya-Allah, kalau kita semua keluarkan tanggungjawab kita untuk berzakat, 200 juta ni kecil je. Kami merayu kepada anda yang masih belum lagi membayar zakat dan masih belum lagi membuat penambahan zakat, tolong bayar zakat sebelum atau pada 31 Disember. Bayangkan kalau dana ni tak sampai kepada mereka, dana ni tak cukup untuk mereka, apa nasib mereka? Asnaf ni bukan saja menerima bantuan kewangan, mereka juga menerima bantuan pendidikan, kecemasan, perubatan dan macam-macam lagi jenis bantuan. Kami merayu sekali lagi kepada anda untuk membayar zakat sebelum atau pada 31 Disember. Kami mudahkan anda. Klik saja link yang kami sediakan. Bantu kami untuk bantu mereka.